korang, untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat korang untuk kita punya lampu yang terbaru. Utankin baru saja keluarkan tau. Ramai yang tanya dia, Utankin tak ada je lampu kok Kak Abang. Siapa cakap tak ada? Utankin sekarang dah keluarkan lampu kita tau. Okay, macam ni Ali nak tunjuk dalam video ni. Untuk kita punya lampu, Kak Abang boleh gantung dalam tent tau. Okay, kalau korang beli, korang akan dapat sebiji macam Ali tengah tunjuk sekarang ni tak. Korang akan dapat lampu, akan dapat kabel. Untuk lampu ni beratnya hanya 0.20 gram sahaja tau Kak Abang tau. So memang sangat ringan lah kalau nak bawa pergi camping, nak bawa pergi hiking. Sesuai sangat, nak bawa pergi travel pun boleh tau. Okey, untuk kita punya lampu ni kita menggunakan kabel Type-C dan juga USB dekat bahagian sini tau. Kita akan bagi kabel Type-C secara percuma untuk Kak Abang charge dia punya bateri. Okey, untuk kita punya lampu ni kita mempunyai 3 mode tau. Okey, mode yang pertama ialah lampu suluh tau. Tekan saja button dekat sini. Okey. Mode yang kedua lampu dalam kemah. Dan mode yang ketiga, nampak tak? Okey, jom dekat sini Ali nak tunjuk kalau gantung dalam kemah dia akan jadi macam mana. Jom ikut dia. Ali nak gantung untuk kita punya lampu ni dalam kemah-kemah kita tau. Okey, untuk kita punya lampu ni Kak Abang boleh gantung macam ni tau. Buka sahaja lampu. Lepas tu Kak Abang turunkan sahaja dia macam ni. Dekat sini ada satu hook untuk Kak Abang gantung tau. Nampak kawasan dalam kemah dia pun cerah dan Kak Abang boleh nampak setiap-tiap persekitaran Kak Abang tau. Okey, lepas tu senanglah kalau Kak Abang nak cari barang dalam kemah, dapatkan kita punya lampu dekat background dekat bawah sekarang tak. Kalau Kak Abang berminat, jangan lupa masuk dalam live kita. Bye bye.